10 malam terakhir telah pun bermula. Jangan sampai menyesal Ramadan pergi. Bismillah. Assalamualaikum. Malam ni bermulanya malam 21 Ramadan. Malam yang termasuk dalam malam-malam ganjil yang sangat dianjurkan untuk kita hidupkan dengan ibadah. Rasulullah SAW bersabda agar kita mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka janganlah lepaskan peluang ini. Perbanyakkan solat malam, istighfar, selawat, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit, biarlah istiqamah. Moga Allah temukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan menerima segala amal ibadat kita. Follow, like, komen dan share untuk perkongsi yang seterusnya. Ikhtiar dengan ini, sembuh dengan izin Allah. Assalamualaikum.